Okay guys, so jom kita tengok games Colour Sort. So games ni adalah games pilihan ramai sebab yang pertama sekali, games ni pun best main dia. Korang susun-susun tube tu mengikut dia punya colour. And then dia punya withdrawal pun sangat-sangat mudah. Okay. So dekat sini, ni adalah withdrawal dia lah. Korang boleh withdraw cash hijau ni. Tapi, korang kena tengok juga dia punya withdrawal ratio tau. First sekali apa yang paling penting adalah treasure ni. Korang kena kumpul yang ni. So macam mana nak kumpul? Korang tekan je ni daily task. Tekan je dekat situ. And then dekat sini korang boleh nampak ada benda-benda, item-item ni yang kita boleh buat. So ni adalah daily task tau. So kita akan refresh setiap hari. And then nanti kalau settle tonton iklan apa semua, nanti korang akan dapat satu treasure chest lah. So first kali, Nisa nak bagi tahu dekat korang untuk withdrawal. Korang tekan je dekat withdrawal ni. So dekat sini, hari tu Nisa dah withdraw 100. Tapi korang kena tengok withdrawal amount dengan payment amount. So ni adalah amount yang korang withdraw. Tapi dekat payment amount ni, ni lah amount yang korang akan dapatkan. Macam mana nak dapatkan 100% adalah korang boleh tengok dekat sini 1%, 1.5%, 2.5%. Apa persen dia ni adalah berapa amount yang korang akan withdraw. Sebagai contoh, sekarang ni Nisa punya level adalah 80%. So, withdrawal amount Nisa 100 tau. So, 80% daripada RM100 adalah RM80. Andai kata Nisa tekan cash out now, Nisa hanya akan dapat RM80. Cara untuk kita nak dapatkan full RM100 ni adalah kita kena eliminate bakteria sampailah kita dapat 100% ni. So, dekat sini, Nisa masih tinggal 37 bakteria untuk dihapuskan. Nak hapuskan dia, kena ada tube ni. Macam mana nak dapat tube ni? Tube ni dapat daripada treasure chest. So, kita tekan open treasure chest. Okay, dekat sini, kita akan dapat random tau. So, macam sekarang kan, Nisa ada 27 treasure chest. 27 treasure chest. Tapi, jangan open semua. Kalau katalah korang ada 6, jangan open semua. Korang kena open satu-satu tau. So, lagi untung kalau korang open satu-satu daripada banyak terus. So, Nisa buat macam ni selalunya. Okay, so cukup lah kot. Okay, so sekarang ni Nisa tak buka semualah treasure chest tu. So, sekarang ni Nisa ada 10 tube. So, tekan je dekat eliminate bakteria ni. Dia satu tube ni tak menentu berapa bakteria yang dia boleh buang. So, kadang-kadang dia dapat tinggi, kadang-kadang dia dapat 1, kadang-kadang dia dapat bergantunglah kepada dia punya ni. So, korang boleh nampak kat sini, successfully eliminated bacteria, new payout ratio unlock. So, kalau dah 100%, maksudnya Nisa punya withdrawal amount dengan payment amount ni adalah sama. So, kalau di 100%, barulah korang akan dapat full amount dia. So, bila dah dapat, korang tekan je button cash out now. So, kat sini dia cakap within 24 hours dah dapat. Okay. So, nanti Nisa akan tunggu dan tengoklah dia akan masuk ke dalam Nisa punya Touch and Go. So, dekat sini Nisa still ada RM887. So, tekan lagi. And then korang boleh tengok kat sini, masukkan number phone Touch and Go korang. And dekat sini Nisa nak bagi tahu, sini ramai yang tersilap tau. Touch and Go ni adalah nombor phone and bukannya nombor account korang. Okay, Nisa ulang sekali lagi. Touch and Go ni nombor phone yang korang dah register dekat Touch and Go korang. Bukan nombor account tau. Okay. So, Nisa boleh withdraw RM20, RM50, RM80 ataupun RM100. So, of course, kita akan ambil maximum. And then tekan je button withdraw now. So, korang boleh nampak kat sini, sekarang Nisa di level 1%. So, kalau 1%, payment amount ni hanyalah RM1 daripada RM100. So, jangan cash out dulu tau. Korang tekan je button eliminate bakteria ni.
sampailah korang dapat 100% macam tadi. So contohnya macam ni, successfully eliminated, new payout ratio unlock. So kalau kita dah level 1.5, korang akan dapat RM9.50 lah. So korang repeat step tu sampailah korang dapat 100%. Barulah korang rasa dia punya payment tu berbaloi. So kalau korang withdraw 1% je, dia akan jadi sikit lah korang punya amount tu. Okay. So, just macam tu je cara untuk korang nak withdraw. Sebab selalunya yang bagi korang confuse adalah dia punya withdrawal ratio tu. Cara nak main dia senang je. So, itu je. Kalau korang nak cuba, apps ni memang legit tau. Sebab korang boleh tengok kat sini withdrawal history. Nisa dah withdraw banyak dah dekat sini. So, ini yang paling latest lah. Nisa withdraw tadi. So, esoknya akan masuk ke Nisa punya Touch 'n Go account. So, kalau korang berminat, korang boleh klik je link yang Nisa dah letakkan dekat description box di bawah ni. And korang download. Lepas tu korang main lah. Sebabnya games ni memang sangat-sangat best and dia legit membayar. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.